nak main bola tapi kena charge. Inilah dia bola Adidas Trionda World Cup 2026. Teknologi lebih kurang sama dengan Al-Rihlah dulu. Tapi bezanya kali ni sensor tak duduk tengah, duduk tepi. Dan sensor dah 14 gram je. Kalau sepak tak rasa sangat pun. Apa yang sensor ni track? Pecutan, halaju bola, spin bola, 3D movement of players. Ini paling penting, setiap sentuhan. Kalau katakan player tu commit foul, kita boleh tengok sama ada dia sentuh bola dulu ke sentuh player dulu. Sebab player pun kena track dengan VAR. Jom cakap pasal bahagian luar bola ni. Dalam bola biasa, ada 32 panel. Jadi bola ni dia tak betul-betul sfera lah. Sebab kalau betul-betul sfera, pergerakan bola tu jadi unpredictable. Benda ni terjadi dekat bola Jabulani World Cup 2010 dekat South Africa dulu. Kalau perhatikan, banyak player dah komplain pada benda ni. Sebab bola tu daripada 32 panel, yang classical football, jadi 8 panel sahaja. Dan cuba tengok pergerakan angin dekat belakang Jabulani. Akan ada perubahan tekanan yang sangat besar. Jadi kat sinilah masalah pergerakan bola susah nak diramal. Tak habis kat situ, daripada 8 panel, diturunkan kepada 4 panel sahaja. Sebenarnya Adidas Trionda tahun ni, dia cuma ada 4 panel je. Apa FIFA ni? Betul tak? Bola jadi semakin sfera. Tapi beza kali ini ialah dia ada groove tepi tu. Bahasa mudahnya ialah tepi bola ni dia sikat angin. Cuba tengok pula pergerakan angin belakang bola ni. Dia tak seteruk Jabulani dulu tu. Tapi itulah, World Cup kali ni ada banyak perubahan. Tiket mahal dengan perang berlaku kat luar sana. World Cup kali ni korang tengok apa? Tengok tim yang menang, gameplay team, sistem VAR. Tengok penonton. Macam saya nak tengok dua tim ni je yang kalah. Sub sui.